Kalau korang jenis yang tak suka bawa wallet pergi jalan-jalan ke nak keluar ke tu, korang pakai je dia punya magnetic card holder yang macam ni. Untuk magnetic card holder ni, korang boleh lekatkan dekat korang punya handphone. Kalau korang punya handphone tu ada magnetic punya function. Dia punya lekat dia memang sangat kuat. Dan korang boleh kepakkan dia macam ni untuk jadikan sebagai stand tau. Memang sangat cantik dan nice. Korang punya kad bank tu, kalau korang tak nak bawa wallet, korang boleh pakai magnetic card holder yang macam ni. So korang punya kad tu korang letak je dekat belakang handphone macam ni. So bila nak pakai, korang tarik dan simpan dalam ni sahaja. Dia punya space dekat bahagian card holder ni pun lebar. So korang boleh buat masuk banyak kad dekat bahagian belakang dia ni. So kalau korang jenis yang tak suka bawa kad bank ataupun tak suka bawa wallet pergi jalan-jalan tu, korang pakai je magnetic card holder yang macam ni. Tapi kalau korang pakai handphone yang tak ada magnetic punya function ni, tak ada masalah. Sebab dia akan bagi sekali dengan ring magnetic ni untuk korang tampal dekat bahagian belakang kad ni dan korang boleh lekatkan dekat korang punya handphone tu. Kalau tak ada magnetic. Bagi aku magnetic card holder ni memang function. Lagi-lagi korang yang jenis tak suka bawa wallet pergi jalan-jalan tu, jenis yang nak simple dan minimalis tu, korang pakai je magnetic card holder yang macam ni, lekat dekat bahagian belakang handphone ni.